Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aziz Rizam. Semalam 3 Syawal. Hari ini 4 Syawal. Sebab ini kita pada masa semalam raya ketiga 3 Syawal. Sorry, dia pergi lebuh raya Johor, pergi Batu Bahar, pergi ke Kota Tinggi. Pergi malam sebab jam, bahaya sebab dia lebuh raya sesak, terperangkap lalu tu akibatnya terperangkap lalu lintas. Akibatnya trafiknya, karisat trafiknya sesak dan bahaya tu. Tak boleh mungkin ni. Ini trafik ni tu 110 km sejam. Hari ni 4 Syawal, raya keempat ni. Assalamualaikum. Lebuh raya keselamatan tu motor plus di aplikasi plus ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta maaf ya.